بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertamanya marilah kita semua merafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayah daripada Allah, dapat kita mengaji, dapat kita datang hadiri untuk bertalaqi, melengkapkan kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas setiap mukallaf untuk mempelajari ilmu asas fardu ain berkaitan dengan ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung lagi pengajian kita pada minggu yang lepas dalam memahami makna kalimah asy-syahadah. Sebagaimana yang sudah maklum, kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kalimah yang agung dinamakan kalimatut tauhid. Wajib bagi setiap manusia untuk menjadi syarat memeluk agama Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah yang merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam. Adapun kita sebagai orang yang sudah lahir dalam keluarga Islam, memadai dengan ucapan kita setiap kali kita solat. Itu pun sunat bagi kita sentiasa memperbaharui kalimah syahadah kita supaya Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita sehingga ke akhir hayat kita. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar kita ucap, bahkan wajib kita memahami kalimah syahadah. Untuk memahami kalimah syahadah, yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, aku beriktikad, aku meyakini bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah di dalam kewujudan ini, di alam ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada sedikit pun keraguan, tanpa ada sedikit pun perkara-perkara yang menyebabkan kita ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, selagi mana kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, selagi itulah tak kejak kalimah syahadat dalam hati kita. Maka dengan keimanan yang sebenar perlu kita memahami dengan mempelajari ilmu tauhid yang dikatakan ilmu sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan satu sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi melengkapkan kewajipan kita bagi memahami kalimah syahadah. Adapun musannif rahimahullah Subhanahu wa taala membawa kepada kita secara
kesimpulan untuk kita memahami bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ini maha sempurna dan tidak memiliki sedikit pun kekurangan, sebagaimana yang disebutkan kepada kita makna kalimah syahadah, alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illa Allahul wahidul ahadul awwalul qadimul hayyul qayyum al baqid daim الخالق الرزاق العالم القدير الفعال لما يريد ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Musannif bawa kepada kita secara kesimpulan daripada makna kalimah syahadah yang pertama, iaitulah bahawasanya agar kita semua mengetahui dan beriktikad dan beriman dan membenarkan dengan hati kita tanpa sedikit pun keraguan bahawasanya tidak ada yang layak disembah dengan sebenar-benarnya di dalam alam kewujudan ini selain Allah, Tuhan yang Al-Wahidu, yang satu, Al-Ahadu, yang tidak boleh dibelah bagi, Al-Awwalul Qadim, yang Tuhan yang maha sedia ada sebelum setiap sesuatu, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, Al-Qayyum tidak memerlukan kepada sesuatu, Al-Baqi, yang maha kekal, Ad-Daimul Khaliqur Razzaq, yang maha kekal yang selama-lamanya, yang maha mencipta, yang maha memberi rezeki, yang maha mengetahui, Al-Qadir, yang maha berkuasa, Al-Fa'alul lima yurid, yang melakukan apa-apa yang dia mahukan, ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia diingininya Allah akan terjadi, dan apa-apa yang tidak diinginkan Allah olehnya Allah tidak akan terjadi. Mausufun bi kulli kamalin, Allah Subhanahu wa taala tidak ada daya untuk mausufun bi kulli kamalin, disifatkan dengan sifat yang maha sempurna. Maka terjemahan dia sebut di sini, dia huraikan sedikitlah. Tidak ada daya untuk menjauhi maksiat atau melakukan ibadat melainkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Macam kita hari ini boleh belajar bukan dengan kudrat kita, akan tetapi dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seseorang berbuat maksiat tidak dapat dilakukan kecuali ditentukan oleh Allah. Cuma kita tidak sandarkan perkara itu kepada Allah adaban lillah, sebagai adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kan bawa maksiat dah. Bapa engkau Allah taala awak pilihan bawa maksiat juga. Enggak, Allah kata tuan bawa siap muka awak bawa siap lah. Beleping atas muka dia sekali. Apa dia mau tapak kawan muka Tuhan apa tu juga ni Tuhan juga ni beleping atas muka ni. Nah ni. Kalau jenis bahasa Jawa kata kawan awak mau siap ni muka Allah juga. Yang tentukan bawa mau siap tu ping atas muka lalu. Allah sakit bawa. Tuhan juga nentuin apa atas muka ni. Tak tambah tak gizian sendiri ni napa atas muka ni. Pandai jawab. Kalau benar-benar Allah Ta'ala sudah bagi akal. Naam, tidak mampu kita melakukan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan kita, yang membenarkan kita. Al-fa'alul lima yurid ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Maka apa-apa sahaja tidak akan berlaku kecuali dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga tidak akan terjadi
apa-apa dengan apa yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana tidak ada daya kita untuk menjauhi maksiat kecuali dengan izin Allah. Jadi oleh kerana itu kita tak boleh nak buat besar lah. Kita dapat ibadat, kita dapat melakukan ketaatan, kena ingat segala apa yang kita dapat ini dengan kehendak Allah. Kita boleh semayang, kita boleh bangun malam, kita boleh baca Quran, kita boleh iktikaf, kita boleh mari ni malam ni di antara maghrib dengan isyak ni. Betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tentukan kita duduk kedai kopi, kalau Allah Taala tentukan kita duduk di rumah tengok berita, tak ada lah kita ni. Tapi dengan kasih sayang Allah, Allah pilih kita, gerakkan hati kita, datang kita ke majlis-majlis ilmu, maka inilah tanda rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang patut kita syukuri. Inilah i'tiqad, inilah makna daripada makna kalimatus syahadah yang perlu kita fahami. Kalau kita betul-betul faham kalimah syahadah, maka kita akan hidup dalam keadaan tenang. Kita sentiasa rasa cukup. Apa sahaja yang berlaku, kita yakin itu adalah ketentuan Allah, baik ataupun buruk, minallah Subhanahu wa taala. Merupakan salah satu rukun iman. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar, khairihi, baiknya, wa syarrihi, dan buruknya, minallah Subhanahu wa taala, daripada Allah. Jadi tak boleh mai wah kalu. Allah kalau kawai tak pergi ni tak kena dah. Allah kalau kawai pergi tu boleh dah. Tak ada wah kalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita mai wah kalu ni. Baik. Sebab dengan kalau ni lau bahasa Arab lau. Kalau pakai bahasa Melayu kalu. Pak kita ni biasa kalu. Allah kalau kawai gini boleh juga kawai. Allah kawai kalau gi, kalau tak gi asal tak kena kawai. Wah kalau ni terbuka pintu bagi kita dengan hasutan syaitan, tuftahu abwabus syayatin, dengan wah kalau. Sebab tidak tergerak satu pun dengan pergerakan kita kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Daripada makna kalimah syahadah yang perlu kita fahami, katanya musannif, masyaallahu kan, apa yang Allah inginkan akan berlaku, wa ma lam yasha, dan apa yang Allah tidak inginkan, lam yakun, tidak akan berlaku. Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau manusia ni berkumpul semua pakat nak selamatkan kita, pakat nak buat kebaikan kepada kita, pakat nak tolong kita, tapi kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Begitu juga kalau seluruh makhluk jin, binatang, hayawan, manusia semua nak sakiti kita, nak khianati kita, tapi kalau Allah tak izin, tidak akan berlaku. Kalau bom pun tak meletup. Kalau bom pun tak meletup. Kalau bedil pun tak tembus. Kalau dah Tuhan nak selamat. Badak. Tapi kalau nak jadi asbab, bila mana Allah sepak batu pun boh mati situ. Sepak batu ya. Semua ini perlu letakkan dalam hati kita dengan penuh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, munazzahun an kulli naqsin, mausufun. Allah Subhanahu wa taala ini kena faham mausufun bi kulli kamal. Tengok bahasa Arab kata, tengok bahasa Melayu kata, tak sedap Melayu saja, kadang-kadang terjemah dia pergi kod lain. Yang ini baca Melayu sangat. Sebab tu hamba tak tinggal kalimah kita ni, kita arak asal ni, tangan hamba ni kita arak belakang. Waktu tu itu mudah ke kita, tapi mudah-mudahan bahasa Melayu dah tak payah ngaji dah, hamba boleh baca sendiri. Sudah. Sebab banyak kalau kita ni ada terjemah hak silap. Dia tambah, tolak, kurang situ. Jadi kita kena tengok kepada yang bahasa Arab. Naam. Kata musannif rahimahullah taala, bagi mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami kalimah syahadah ini,
Allah Subhanahu wa taala mausufun bi kulli kamal. Allah Subhanahu wa taala disifat dengan segala sifat-sifat yang sempurna. Munazzahun an kulli naqsin. Allah Subhanahu wa taala terselamat, maha suci Allah daripada segala sifat-sifat yang kurang. Mustahil bagi Allah ada bagi Allah sifat naqs, sifat yang menunjukkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apa yang boleh menyerupainya Allah, dan dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu. Apa sahaja tergambar dalam kepala kita yang menyerupai Allah, maka itu Allah lain daripada tu lagi. Kalau nikmat syurga pun kita tak boleh nak bayang, dah apatah lagi nak bayangkan Allah. Kita belajar ni untuk terbaik Allah kan. Kita belajar ilmu tauhid supaya sampai satu tahap kita rasa diri kita ni tidak boleh, sehingga kita merasakan diri kita ni tidak terdaya, maka sudah mencapai hakikat ilmu tauhid. Maknanya bukan belajar sehingga tergambar, duk cokoh, duk diri. Itu Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah dengan sesuatu. Syai' ismu nakirah, syai'. Allah taala tidak menyerupai makhluk. Makhluk ni ada arah, ada jihah, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Maka Allah mustahil bagi Allah ada jihah. Maka kita ni berjisim, maka mustahil bagi Allah berjisim. Kerana berjisim ni mengambil tempat. Macam kita ni ada tempat kita, tak ada orang duduk atas kita tu. Tu kita duduk situ. Tak ada. Maka Allah mustahil. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala wujud bila makan. Allah taala adanya tanpa adanya tempat. Kerana bila bertempat, maka itu menyerupai sifat makhluk. Bila mempunyai arah, duduk atas, duduk bawah, maka menyerupai makhluk. Bila menyerupai makhluk, Allah Ta'ala sudah sebut dalam Quran, laisa kamitslihi syai'. Dengan dalil ini menafikan segala kekurangan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka musannif dia bawa kepada kita secara mudah lah. Sedangkan kalau nak belajar ilmu tauhid ini makan masa juga nak selesai sifat 20 ni. Jadi kita akan buat kesimpulan juga nanti. Kita baca hak musannif sebut dulu kepada kita. Maka katanya musannif, laisa kamitslihi syai', qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apa yang boleh menyerupainya Allah, dan dia itu iaitu Allah maha mendengar dan maha melihat. Fahuwal qadimu wa ma siwahu hadithun. Allah itu maha ada, maka Allah itu tidak ada permulaan. Wa ma siwahu hadithun, maka Allah itu tidak ada permulaan dan bukan baharu, dan setiap sesuatu yang lain itu adalah baharu. Semua selain daripada Allah hadis benda baru berlaku. Dunia, langit, bukit, setiap makhluk ada permulaan. Ada permulaan dia, ada pengakhiran dia. Maka ni kena pernah faham. Wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluk. Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha mencipta, dan selainnya adalah dicipta makhluk. Kita semua, Allah Ta'ala yang maha mencipta, dia je buat. Selain daripada Allah Ta'ala, semua makhluk yakni dicipta, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kalamuhu qadim ay bila ibtida'. Adapun
kalamnya Allah adalah sedia kala lagi. Seperti setiap daripada sifat-sifatnya, kerana itu adalah Tuhan yang maha suci dan maha tinggi, tidak ada permulaan. Kasairi sifatihi, seperti sifat-sifat yang lain lah, li'annahu subhanahu wa ta'ala mubayyinun li jami'il makhluqati fi dzati was sifati wal af'al. Maka kerana Allah subhanahu wa ta'ala apa-apa di sini kita baca terjemah dia dulu. Kerana itu adalah Tuhan yang maha suci dan maha tinggi, berbeza dengan setiap daripada makhluk-makhluknya pada zat, pada sifat-sifatnya dan juga pada perbuatannya Allah. Naam, ay mukhtalifun anha wa mahma tasawwarta bibalika fallahu ta'ala la yushbihu dhalik. Faham molek ni? Ha ni. Apa-apa yang kamu bayangkan di dalam sanubarimu, dalam hatimu, dalam kepala otakmu, maka Allah adalah berbeza daripada yang berikut. Apa saja tergambar dalam kepala kita, maka Allah mustahil. Mustahil dan apa yang kita gambarkan itu. Sebab tidak mampu kita nak gambarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kita belajar untuk mengenal sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak padai dengan power kita, tak padai dengan power kita. Putus piuh lah. Sekakak kita mampu, kita belajar kenal Allah. Kenal Allah. Lagu mana tak ada? Lagu mana Allah? Tak ada. Jangan tanya tu. Belajar siapa tahap tu je hak kita boleh hurah. Lebih daripada tu tak boleh dah. Tak padai dengan akal kita. Tak padai dengan akal kita. Allah Ta'ala beri kepada kita keupayaan berfikir, keupayaan mendengar. Ada had tu makhluk. Ada had. Berdebel sangat ke boleh tengok ni? Kita ada mata boleh tengok, ada benda kita tak boleh tengok. Nak tahu? Mari ambil spotlight atas mata buta kita. Tak ada gapo ambil spotlight jelek. Boleh debel sangat boleh tengok. Debel sangat boleh dengar. Ambil mikrofon tu melau derah, pekok. Tak padai. Tak padai. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, yang Maha mendengar, tidak ada had. Tidak ada had. Maka kita makhluk ni lemah. Ada had. Sebab tu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kekuatan oleh Allah melebihi had yang luar biasa di malam Isra' dan Mi'raj. Dalam Isra' dan Mi'raj nak berjalan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Lepas tu nak naik pula ke langit tang, langit kedua, langit ketiga. Bukan calai-calai nak naik pakatah tu. Langit tang, langit kedua ni. Tanpa ada pakai apa-apa. Lemah kita. Kita ni lemah. Boleh bernafas, tapi cuma naik tempat atas tu tak boleh nak bernafas dah, tak ada dah. Maka kita ni makhluk Allah Subhanahu wa taala, adapun Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Maka tengok katanya musannif, Allah Subhanahu wa taala mukhtalifun anha wa mahma tasawwarta bibalika. Apa-apa yang kamu bayangkan di dalam sanubarimu, dalam hatimu, dalam kepalamu, fallahu ta'ala la yushbihu dhalika, maka Allah Ta'ala adalah berbeza dari perkara berikut hak kita tergambar. Nikmat syurga pun kita tak boleh nak bayar. Syurga ni makhluk. Syurga ni Allah jadikan. Syurga pun tak boleh nak bayar ke lagu mana. Syurga ni lagu mana syurga ni? Syurga ni ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Nikmat syurga ni hak benda mu tak pernah tengok, hak benda mu tak pernah dengar, hak benda mu tak pernah terbayang dalam akal fikiranmu. Kalau mu terbayang, nikmat syurga lain lagi. Nikmat syurga pun tak pandai lagi nak bayang. Apatah lagi nak bayangkan, nak khayalkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Kita ni bila kita belajar ilmu tauhid, memahami kalimah la ilaha illallah ni, tidak ada Tuhan
yang selayaknya, yang sebenar-benarnya untuk kita sembah kecuali Allah ni, biar kena kita ni hamba. Allah SWT itu yang maha sempurna dengan kamalat, sifatul kamalat, sifat-sifat yang sempurna Allah SWT. Apa dia sifat yang sempurna bagi Allah? Itu kena belajar ilmu tauhid. Tapi musannif dia bawa kepada kita tadi, dia sebut sifat secara menyeluruh. Al-wahidul ahadul awwalul qadimul hayyul qayyum al-baqi ad-daim. Nama-nama Allah juga daripada sifat-sifat Allah, sifat nama-nama daripada 99 nama. Itu diambil daripada Al-Quran, nama-nama Allah yang menunjukkan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mahma tasawwarta bibalika fallahu ta'ala yushbihu dhalika subhanahu wa ta'ala amma yakulunu adh-dhalimuna uluwan kabira. Tengok kenapa begitu? Maha suci Allah dan maha tinggi Allah daripada apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim, dengan tinggi lagi besar. Zalim seseorang bila mensifatkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Allah duk selong, Allah ada tangan. Bila kata Allah ada tangan lagu mana? Kita agak-agak lah, cerita ada kepala kita. Naam, dalam Quran kata yadullah, yad itu bahasa Arab. Apa kita cuma ke bahasa Melayu tangannya? Maka di sini ulama khalaf dia ta'wil untuk nak selamatkan akidah pemahaman kita, yakni ayat-ayat mutasyabihat. Bila ayat dalam Quran ni ayatul muhkam, ayat mutasyabihat, ayat hukum, ni boleh bicarakan. Ayat berkaitan hukum hakam, okey kita bicarakan. Kalau ayat mutasyabihat ni, ni kena beringat, bukan ayat untuk kita nak bicarakan. Adapun salaf dia serah makna itu pada Allah, tanpa apa-apa dengan kalimah tu juga. Tidak diterjemahkan dengan makna pemahaman kita. Sebab tu bila mari ulama khalaf selepas daripada salaf, dia ta'wilkan yad kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam ilmu bahasa Arab ni banyak lagi pengertian yang dimaksud. Kenapa kita nak pergi pilih makna yang menyerupai makhluknya, sedangkan banyak lagi makna yang boleh kita selamat daripada menyerupakan Allah dengan makhluk. Nak selamatkan i'tiqad, akidah kita, jangan termasuk dalam golongan tashbih yang menyerupakan Allah, menjisimkan Allah. Orang yang menjisimkan Allah, ini akidah yang sesat. Akidah yang sesat, menyerupakan, sedangkan Allah sendiri menafikan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai dengan segala sesuatu. Tiba-tiba kita pergi serupakan Allah dengan makhluk. Duk salah, ada tangan, ada kaki, ada beti. Maka akidah salah. Orang ni bila akidah salah dah, ibadat dia, puasa dia, ma'assalamah. Ini asas benda yang paling penting yang kita kena belajar untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, kena faham. Jadi dalam memahami lebih detail benda ni diajarkan dalam pengajian ilmu akidah. Sifat 20 bicarakan secara terperinci bagi menafikan segala kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala dan bagi mengisbatkan kesempurnaan kerana bagi Allah taala, kerana Allah Subhanahu wa taala munazzahun. Allah taala itu maha suci daripada segala kekurangan. Maka ada golongan dia panggil mujassimah. Yang mana mujassimah? Menjisimkan Allah, atau musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala mustahil semua itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam memahami makna kalimah yang pertama, syahadah yang pertama tadi, kita kena faham tentang ilmu tauhid yang kita sedia ada, bahwasanya ilmu ni sifat wajib bagi Allah itu ada berapa? Ada 20.
Maka dalam 20 sifat tadi terbahagi kepada 4. Mana terbahagi kepada 4? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Maka 4 sifat ni. Daripada 20 ni terbahagi pada 4 sifat pula. Naam, supaya kita mudah faham. Ma makna sifat nafsiyah? Nafsiyah, nafs. Apa nafs? Nafsu diri. Maka dinisbahkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat nafsiyah itu ada satu sahaja daripada sifat 20, al-wujud. Wujudnya Allah, sifat zati. Adanya Allah ada. Maka sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini salah satu sifat yang tidak terbayang dalam akal kita tanpa dia. Tanpanya sifat wujud. Lawan bagi wujud ke apa? Tak ada. Maka mustahil bagi Allah tak ada. Maka wajib kita i'tikad Allah itu ada. Maka sifat yang pertama daripada sifat 20, sifat wujud. Wujud, qidam, baqa. Maka sifat wujud ni dinamakan sifat nafsiyah, dinisbah kepada zat Allah yang maha ada. Allah Ta'ala ada. Naam. Kemudian mari pula yang kedua, sifat nafsiyah ni satu saja. Ada pula sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah ni? Salbiyah ini dinisbahkan kepada as-salb, ai an-nafyu. Dinamakan sifat salbiyah untuk menafikan segala kekurangan bagi zat Allah Ta'ala. Kita baca sifat wujud. Okey, sifat wujud ni sifat nafsiyah. Bangsa dinisbah kepada zat Allah yang maha ada, wujud. Lawan bagi sifat wujud, sifat mustahil, tak ada. Adam. Kemudian sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni dinisbah kepada as-salb, yakni an-nafi, menafikan. Nafat anillahi ta'ala ma yaliku bi jalalih, menafikan bagi zat Allah dengan segala benda yang tidak layak bagi Allah. Naam, ada berapa sifat salbiyah ni? Sifat salbiyah ada 5. Mananya? Qidam. Allah Subhanahu wa taala sedia kala, menafikan ada permulaan. Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Maka dengan sifat ni menafikan Allah ada permulaan, kerana ada permulaan itu makhluk. Maka sifat qidam. Kemudian sifat baqa, kekal, menafikan sifat Allah Ta'ala itu berakhir. Macam kita ni berakhir. Siapa masuk kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak kita ni hebat secara mana pun ada tarikh dia. Ayah kau, ikan kau, rumah kau, marilah besar secara mana. Comel mula-mula ya, kena 20 tahun. Tak si kelih dah lah rumah 20. Model lain pula tu bik rumah. Siap rumah. Rumah kita paling comel sekali. Berapa tahun? Pergi 10 tahun. Orang tak kelih dah rumah kita nya. Faham tak? Bangsa makhluk ni semetak. Maka adanya sifat baqa. Maka kekal bagi Allah SWT. Maka menafikan adanya pengakhiran bagi Allah Ta'ala. Mukhalafatul lil hawadith. Yang ketiganya, Allah Ta'ala menyalahi daripada segala benda yang baru. Apa sahaja yang berlaku pada makhluk, Allah tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyamu bin nafsi. Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri dia, tidak berhajat kepada sesuatu. Kita ni berhajat pada sesuatu. Paling tidak berhajat pada tempat kita. Kau tak boleh duduk tanpa tempat ada? Boleh duduk tempat. Kita berhajat pada tempat. Allah Ta'ala tidak berhajat pada tempat. Tidak berhajat pada udara. Kita ni kalau dalam masjid tak ada oksigen, kebah belakang bawa kita ni. Berhajat pada oksigen kita ni. Berhajat pada cahaya mata kita ni. Kalau gelap lemak boleh tengok. Tepuh buat kita, tepuh dinding, tepuh buat kita sama buat kita ni. Mata kita ni berhajat. Kita ni berhajat kepada benda lain. Lemahnya kita bagi Allah Subhanahu wa taala al-qiyamu bin nafs. Menafikan Allah Ta'ala itu berhajat kepada
Pada orang lain ni ambo syarah cepat-cepat ya ni. Sebenarnya sifat ni malas kalau syarah bab mutahhid ni dengan dalilnya, dengan nasnya, dengan akalnya, dengan hujah-hujahnya. Sifat ni malas, tak cukup lagi. Jadi ambo beri berakal degah-degah ni. Biar rasa mudah sikit ni kak belajar ilmu tauhid. Oh payah ilmu tauhid. Mudah je. Apa nak payah je. Badak. La ilaha illallah. Ada satu ketika Syekh Al-Imam kalau tak silap Syekh Fakhrul Razi sahibut tafsir, ulama besar di negeri Mesir, karya tafsir Fakhrul Razi. Dia ni antara kemasyhuran dia karya satu kitab mengeluarkan 1000 dalil tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba dia ziarah satu makam, satu kubur seorang ulama wali. Maka di situ ada seorang tua, seorang duduk ziarah, perempuan tua. Maka orang kata, "Makcik, tepi ni ulama besar ni. Ulama besar mari ni, tepi." Ni dia ni masyhur dengan karangan kitab 1000 dalil tentang kewujudan Allah Taala. Makcik tu balik ke dia. Wujudnya Allah ni perlu pada dalil ke? Kejut. Menangis Syekh Fakhrul Razi. Nak ayat kuatnya iman makcik tak ada lagi. Makcik balik ke dia. Dia kata, kewujudan Allah ni perlu pada dalil lagi ke? Maka menangis Syekh Fakhrul Razi. Iman dia kuat. Wujudnya Allah Ta'ala ni tak perlu pada dalil. Dah adanya langit, adanya bumi, adanya Allah ni ada dah lah. Tak ada dalil-dalil apa lagi. La ilaha illallah. Mana ada sesuatu, ada benda yang kau ada tapak kaki, kau jadi diri tapak kaki, ada orang lalu dah tak ni. Ada bekas. Setiap sesuatu benda yang ada mesti baik. Kau yang mai cok lalu sini, ada orang letak mesti ada tok bila, kau tok siok, kau tok email, kau ada orang mai letak sini air ni. Kau ada lalu cokok sini. Maknanya tak adanya alam ini itu tanda adanya Allah. Ada yang menciptakan alam ini iaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Cuma kita sebagai tanggungjawab kita mempelajari ilmu tauhid ini bagi menyelamatkan akidah i'tiqad kita. Supaya tidak tergambar dalam akal fikiran kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Biar selamat akidah kita semaya. Badak. Biar jelas i'tiqad hati kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Sebab di akhir zaman lepas ni, lagu mana boleh orang percaya Dajjal ni Tuhan? Dah lah tulis kafah atas da'i lagi. Tapi inilah Tuhan. Lagu mana? Antaranya adalah sudah diajar dah beberapa akidah ni. Tuhan ada tangan, Tuhan ada ni, cuma tak serupa dengan tangan makhluk. Sikit-sikit generasi ke generasi kita mati belakang dapat kita ni. Anak cucu kita duk dengar kau sesak, kau salah faham, gan itu bek Dajjal ni lah Tuhan. Tapi ulama ahli sunnah wal jamaah, akidah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah sudah jelas ajar kepada kita sifat 20, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Antaranya sifat wajib bagi Allah al-mukhalafatu lil hawadith. Allah Ta'ala itu menyalahi daripada segala benda yang baru. Dalil pun Quran pun ada, hadis pun ada. Maka bila kita faham benda ni, marilah gapo pun hebat sara mana pun bukan Tuhan ni. Badak. Tapi bila tak ngaji gua ni, bila tak ngaji akidah ni, sallallahu alaihi wasallam akidah. Apa saja tergambar dalam kepala kita, Allah lain daripada tu. Mustahil bagi Allah. Jelas dah tadi. Disebut oleh musannif dalam kitab kita baca tadi. Setiap benda yang tergambar dalam kepala kita, Allah lain daripada tu lagi. Naam. Wal qiyamu bin nafsi wahdaniyah. Allah yang maha
esok tak ada sepakat dengan siapa-siapa dia awak alam ini. Kalau pakat banyak petok hidup buat kita. Hidup saja waktu nak pancung ni nak kepeng muka sama ada kuasa. Allah wahdaniyah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Kemudian ada sifat ma'ani. Dinamakan sifat ma'ani kerana berdiri zat itu qaimatun bi zati bi kamalihi. Berdirinya zat yang sempurna bagi sifat ini berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi. Bukan bermakna berbilangnya sifat berbilangnya Allah tak. Berbilangnya sifat ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bicarakan hamba bagi kesimpulan daripada sifat 20 ni ada 4 sifat yang wajib kita belajar. Adalah sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah ada 5, sifat ma'ani ada 7, dan juga ada sifat maknawiyah pula bagi fahaman al-asyairah. Maknawiyah kaunuhu benda sama dengan sifat ma'ani ya, tapi memaknakan lagi apa yang ada pada sifat ma'ani. Hak ni kita kena belajar khusus tentang ilmu akidah. Mana sifat ma'ani? Sifat ma'ani adalah ada 7: al-qudrah, al-iradah, al-ilm, al-hayah, as-sama' wal-basar, wal-kalam. Sifat qudrah kekuasaan, kehendak Allah. Sifat maha hidupnya Allah, maha mengetahuinya Allah, maha mendengarnya Allah, maha melihatnya Allah, maha berkata-katanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakallima. Maka ni sifat-sifat yang wajib bagi Allah, dan lawan bagi sifat wajib sifat mustahil bagi Allah, bagi memahami kesimpulan daripada makna la ilaha illallah. Kemudian kita masuk kepada syahadah yang kedua untuk kita memahami wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wallahu a'lam, melengkapkan akidah kita la ilaha illallah. Moga-moga Allah SWT beri kefahaman kepada kita, menanamkan keyakinan kepada kita, memelihara iman kita, supaya Allah SWT kekalkan akidah kita, supaya kita tidak terpengaruh dan terpesong akidah kita. Benda yang asas, kalau akidah kita tak jelas, ibadat kita pun tidak sah. Tu kalau i'tiqad kita salah, habislah kita mengabdikan diri kepada siapa? Maka sebab itulah awwaluddin ma'rifatullah. Benda yang pertama sekali dalam agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai ibu bapa hari ni habiskan duit biar nak reti ilmu akidah, daripada habiskan duit nak reti ilmu matematik dengan ilmu sains. Kalau habis pitih supaya reti ilmu matematik, ilmu sains, tapi tak berapa ramai nak habis pitih biar reti yang anak tu ilmu akidah. Ilmu matematik, ilmu sains tak reti tak apa dalam kubur lepas. Ilmu akidah lagi mana tak selesai, menerak kita dalam kubur sebelum ditanya ke makna amal-amal ibadat lain. Faham? Ajar ngaji, ajar Quran, satu kewajipan, tapi ilmu fardhu ain yang paling asas sekali ilmu akidah. Supaya tidak terpesong pemahaman-pemahaman yang tersebar hari ini. Banyak pemahaman tu, satu daripada pemahaman pemesongan dan kesesatan yang ada. Ada lagi etis, pemahaman yang mengatakan Tuhan ni tak ada Tuhan alam ini, jadi semula jadi, tak ada Tuhan. Tersebar pemahaman ni di peringkat universiti, di negara-negara Arab, bahkan tempat kita ada siapa satu Tuhan ni tak ada. Mana ada Tuhan? Alam jadinya sendiri, semula jadi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pemahaman, belum lagi pemahaman sekular, belum lagi pemahaman lain lagi. Ini benda yang perlu kita titik beratkan para hadirin yang dirahmati Allah. Bukan gurau ni, hamba royak ni bukan gurau. Pada benda yang kena ambil berat.
Kena ambil berat. Tanggungjawab fardu ain untuk kita belajar. Tapi bila bab ngaji agama ni kan nak free semata. Faham tak? Kalau bayar ke ustaz sikit, mahal bayar. Faham tak? Tu ustaz nak ajar biar lepas pakai dalam kubur pas syurga. Cikgu-cikgu lain perlu juga ngajar tapi zakat dunia ya. Faham tak? Jadi kita sebagai orang tua, kalau kita boleh hajar sendiri, kita kena hajar sendiri. Kalau rasa tak boleh hajar, suruhlah orang. Faham tak? Suruhlah. Paling tidak ni malam-malam macam malam ni, antara malam tengah ngaji lagi ni ilmu akidah, heret mari sekali. Ngopah belanja, cakwe tiar ke lepas mayang, bawa semangat mari. Heret mari dulu, mari dengar. Mari dengar ustaz-ustaz malam-malam lain lagi. Kitab-kitab. Mari dengar, mari belajar. Paling kurang lepas lah. Sikit sebanyak. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka min syarri ma indana bi fadlika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين.